Welcome to the Rebel Business Malaysia Cypher. This is the final battle. Here I go. Kinobu start B-boy pada tahun 2009. Ni semuanya agak menarik lah sebab dari segi orang cakap bakat tu tiba-tiba datang sendiri, macam minat belajar sendiri lah menari. Kinobu B-boy dalam masa 3 bulan and Kinobu plan untuk pergi keluar join competition. Pergi sana jumpa abang saya Juicy. Dan Juicy cakap, kau sepatutnya tak berada kat sini, asal kau nak join B-boy. Sekali join competition, first battle tu Kinobu menang. So dekat sana Juicy dah terkejut lah. And then dapat jumpa Juicy dekat semi-final. Sama cerita macam Red Bull lah. So jumpa dia dekat semi-final, dia kalah. Juicy kalah. Final dengan anak buah sendiri lah. Tentu anak buah pun dah kalah dan Kinobu menang. Yeah. So start breakdance. Kinobu kerja as a full-time dancer lah. Full-time dancer ni maksud dia hari-hari menari. Menari dalam career ni ikut orang lah. Tengok macam mana dia punya cara kerja dia. Scene hip-hop dekat Malaysia ni agak kecil sebab susah nak dapat supporters daripada orang luar lah. And nak buat satu penarian ni sebagai kerja ni agak susah sebab kadang-kadang tak ada show, agak hassle lah sebab susah nak cari makan. Bagi Kinobu punya cara hidup dalam menari senang. Kinobu buat satu benda yang agak tak pernah orang buat dekat Malaysia. Dalam career menari ni, Kinobu dapat bezakan antara B-boy dengan menari. Kira timing nak belajar semua benda tu agak susah. Cuma Kinobu nak kena pandai bagi masa antara dance atau B-boy. Orang cakap dance is more easy to get work than B-boy. Yeah. So B-boy is just competition. Kinobu bukan saja duit. Cuma nak naikkan nama Malaysia, scene hip-hop dekat Malaysia ni. Career tu, maybe after Kinobu dah dapat title tu, so baru fikir pasal career. Going up, L and Kinobu. Different between dancer and B-boy. Dance ni hanyalah dia ada banyak elemen. Dalam elemen-elemen yang saya cakap sekarang ni macam hip-hop, locking, popping, diorang tak buat stunt macam B-boy. B-boy is more to stunt. They do stunt, they do soft rock, they do a lot of things like burn, like use knife, use gun, but not actually real gun. But diorang punya attitude, B-boy ada kebanyakannya gangster. So fikiran diorang nak jadi jahat, but dalam menari. So diorang battle. Battle ni most important thing is attitude, cara diorang macam mana introduce diorang punya self dengan diorang punya musicality apa semua. This year, Kinobu dah dapat menang Astro Battleground and overall champion for solo battle Astro Battleground, R16 Malaysia champion, and the next is Rebel BC1 Malaysia Cypher. This is the final battle. BC1 Malaysia Cypher 2014. B-boy not because of hard working, kena pandai study. Ya, macam korang belajar dekat sekolah juga kan, korang kena belajar hari-hari macam tu juga. So Kinobu bawa akademi tu pergi ke B-boy. So Kinobu macam sabar sikit, belajar slow-slow, apa tu foundation, apa tu knowledge, everything. And Kinobu ajar semua orang dekat Malaysia ni that B-boy is not easy at first. But kalau korang tahu knowledge, kalau korang tahu foundation,
It's very easy.